Day 2 in Cameron. Sekarang pukul 8 pagi. Kita nak pergi. Lah dan teh aku rasa pergi minum sebab semalam tak dapat pergi. Tutup. Yo, pergi lewat. Show. Let's go. Outfit sayang. Tudung. Baju ni. Aku tak ada baju lain. Baju sama. Let's go. Aku siap last kali sebab aku bangun balik last. I have to iron. I have to be busy sebab ada semua dengar. Okay, jom. Betul orang tu. Jom. Ada tu dulu dah pun. Kita sudah lambat. Sudah pukul 9. Kan kita saya lambat. Lambat sebab lambat. Semua orang dah keluar. Semua orang jiran-jiran. Let's go. Ada kucing Cameron. Mana dia? Datang. Hello. Bye. Naik ke? Oh, tak nak dah. Bye. Bye Lulu. Kati je bagi nama. Kau tahu kamera ni besar ke kecil je? Ha? Oh ni ke? Apa ni? Ni lah hotel kita nak pergi. Oh, yang kakak jual tu? Bukan. Bukan yang tu? Ni kakak jual. Kaya. Lagi kaya besar. Kakaknya gelap malam. Alah, semua harus. Kakak pun takut nak cakap jual. Kakak kata sewa. There's so much of you that I just can't leave. Yeah, nothing makes it clear when there's love on the line. But I spent time with someone that I don't even like. There's nothing left to fix if you don't want me to try. Oh, why would I when you were there? Tapi nak datang sini kalau nak tidur ni. Itu kami cari ni je nak sewa kat sini. Yang kena buat selit ni dah kuartus. Oh, nak masuk ke? Macam sedap je. Ni saya pun tak ambil sejuk. Saya rasa sejuk tadi sepanas. Gelap ke? Tapi tu belum sedap kot. Ni lah apa? Oh, okey je. Okey lah, tak dapat apa. Ni apple pie. No. Kalau itu kan. Salah. Apple pie. Tebal ni. Adalah apple pie. Boleh nak. Itu kuaci. Sedap. Sedap. Atas tu kacang tu kena letak banyak ni. Sedap. Boleh repeat kan? Buka dia punya kertas ada. Dari nombor tu. Pergi high tea smokehouse. High tea. Tepuk hai. Okay mak. Mi kari tak sedap.
Rasa dia macam Maggi kari sebenarnya. Rasa macam Maggi kari. Rempah dia kuat sangat. Carrot cake sedap. Ni tak makan lagi. Ni pun tak makan lagi. Yang tu siapa suka apple sedap. Apple pie. Kenyang. Sebelah 50 dah. Kita datang berapa ni? Lalat kamera. Habis. Oh tu tak habis. Pembaziran. Habis. Jangan teka. Jangan teka. Wah. Oh my god, gayat. Bau apa sedap ni? Bapak gayat Wah, tengok bunga apa segar apa. Wah. Nak balik ni. Nak tengok view. Mana sini? 1, 2, 3. Kita buat tour tandas dia. Saya macam kalau masuk. This is the tandas. Okay, basuh tangan. Tandas. And then orang boleh nampak kau kat belah sana. Dan bahagian ni boleh settlekan baby anda. Yeah, tu baby saya. Lepas tu boleh letak barang. Buat. Dah mak tadi kan dah buka kunci. Patut tarik. Mak. Bunyi. Mak tak ni lagi ke? Tak buka lagi? Buka dah. Patut dia tarik ke dalam. Mak dia buka. Mak tolak. Kenapa tak boleh? Kau tarik. Tarik. Dia apa gelak? Nasib baik ingat. Kalau tak macam tu. Tu bunyi. Gelak dulu baru tarik. Yang tu yang mak gelak lah. Kami duk gelak yang mak sebelum masuk tadi tu. Kenapa? Orang terkejut orang lagi. Mak gelak kan adik? Kenapa? Adik kata gila kan? Adik saya cakap apa lah. Tu orang tu kira. Tu dia. Saya nak ambil gambar, saya terlupa. Saya tak ambil gambar solo. Tapi saya tak suka ambil gambar pun sebab tu tak ada gambar. Tu macam ambil. Mak kata ambil macam mana? Tak payah kalau ambil gambar solo. Tengok comel-comel. Tapi gila nak datang gila. Lepas ni datang mungkin saya dah 30. Aku nak tahu 30 lebih comel. Lepas ni kita nak pergi. Saya tak tahu. Jadi saya tunjuk. Bye-bye. Ada panda mah? Panda. Skun. RM30 besar tu. Tu. Bawah dia kecil. Panda kan dia susu. Yang putih. Jumbo size. RM25 mahal. Dia memang buat aiskrim mas ni. Apa ada lagi? So many. Ni apa? Little Berry House. Oh tak, cheese tart RM1 $8.15. Ada Oreo mango, strawberry. Ni apa? Macam menarik je. Alah comel. Benda tu. Tapi comel lah. Tu ke ship? Saya tak tahu, saya tak pernah sampai sini. Comel lah. Macam nak. Mana? Tiramisu. Tu tiramisu. Segan saya dia duduk depan ni. Ibu saya macam jaga parking. Tengok. Daripada Kio Farm sampai ke sini. Jom. Itu tidak ya. Nak balik je pun. Dekat Ceh je pun. Dekat Ceh. Annyeonghaseyo. Sekarang 8:30. Aku dah mandi okey. Pakai baju sama je. Saya tengah tengok kartun. Sebab tu bunyi kuat. Kita nak pergi dinner.
dekat Central Mall. Central Mall kot nama dia. Saya dah siap. Saya first siap. Saya dah siap. Saya tunggu semua orang. Sekejap lagi nak jimat bateri. A few moments later. Tell me everything. You know I'm listening. Pagi nak dia dapat orang kita juga kah? Masuk boleh kah masuk situ ambil gambar? Boleh, ramai je banyak tu. Ya. Let's go, hari last. Jom breakfast. Wah, hari Isnin 8.18. Nak pergi breakfast. Lagi balik nak packing. Balik. Bye camera. Sudah. Tak apa, saya jaga. Bateri nak habis. Tak ada orang. Mak lagi kita beli tu. Kita masuk situ nanti. Tak ada orang. Harga dia baik. Korang tengoklah sendiri. You're out there riding away, but is there room on the wave? Don't want a second thought, babe. I'll stay in mine. I'm all the give, you're the take. There ain't no fixing the break. Nothing left I could say. Ini nanti tarik balik sejuk begini. Wah, tempat sama Ha? Bila? Ke sini. Ke sini. Bila? Kita datang 4 tahun lalu. Bila? Meja kedua atau ketiga, saya tak ingat. Masa sini kot? Sejuk. Sejuk. Pas sejuk, kita duduk situ. Laf kat situ. Oh, ada. Oh. Ada di situ. Aku terima nikahnya, Mak. Aku terima nikahnya. Oh, panas sis. Tu Zenith lah tu. Kita orang nak pergi dekat Sik Ulama. Masuk Prabu. Nasi putih ada. Sik Prabu putih tu. Oh my god. Dah start panas. Pukul 10. Aku dah pening kepala baik. Saya nak ABC ada ke? Saya nampak mesin tu. Apa comel sangat tu? Duduk bye-bye. Ini kepala gua. Yeay, tidur semalam lagi. Bestnya. 30th floor. 8:01 PM. Lembut je. Padang Kahak. Jadi Rabi wakil Penang ni. Kahak tu tak ada. Kahak tu macam Gana kata Gana tak Gana. Kahak. Lasak. Yang saya tahu kahak je. Kahak tu adalah lasak je kawan-kawan. Kahak atui tu. Tomorrow. Holy. So hari ni dah officially ni baru betul-betul kita orang balik. Ya Allah, bising. Saya baik hari ni balik. Sebab pagi ni diorang ketuk-ketuk, aku tak tahu. So hari ni hari last kat kamera. Sekarang pukul 10-11, aku tak tahu. Ya, saya tak vlog sangat semalam sebab saya tak ada extra bateri. Satu ni je. And dah nak habis. So aku tak vlog. And then ya, banyak
behind the scene punya problem. Bye-bye. It's our set. Ambil gambar orang. Wantan horror. No, still nak tanya. Wantan horror. Oh, ni tak rasa lagi. Komen. Aku jadi review makanan. Oh. Dia kena tembak. Masa kan? Oh tak. Apa yang? Whipped cream ni ke? Ni tak? Tak apalah. Saya yang tak suka manis. Saya tak suka masak. Aku nak end vlog ni kat sini. Harap korang suka. Subscribe and like. Oh, aku tak pernah cakap-cakap ni. Aku jarang nak cakap macam tu. But hari ni hari Selasa. Hari Sabtu ni pun pergi jalan lagi. So tu different vlog. Alright. Korang next time. Bye-bye. Bye-bye bilik. Malas tak kemas.